Kebanyakan masyarakat di Malaysia memilih ASB sebagai simpanan untuk jangka masa panjang. Tetapi mereka tidak sedar bahawa ada satu lagi instrumen yang jauh lebih bagus, iaitu emas. Mari kita bandingkan secara angka mudah dan jelas antara ASB dan juga emas yang bermodalkan RM100,000. Simpan RM100,000 dalam ASB, katakanlah ASB bagi dividen 6% untuk 2025 ini, dalam 1 tahun kita hanya dapat RM6,000. Nilai selepas 1 tahun dalam ASB adalah RM106,000. Sekarang jom kita lihat juga, kita simpan RM100,000 di dalam emas. Pada awal tahun anggaran sekitar RM409 untuk 1 gram. Jadi dengan bermodalkan RM100,000 kita akan dapat sebanyak 240 gram emas. Sehingga hari ini harga emas dah naik sebanyak 44%, dan harga terbaru pada hari ini adalah RM593 untuk 1 gram. Dalam 10 bulan sahaja, 240 gram kali dah RM593, kita nilainya adalah RM142,320. Keuntungannya adalah mudah saja, tolak saja nilai semasa kepada RM100,000 modal kita akan dapat sekitar RM42,000 dengan kenaikan harga emas 44%. Di sini adalah perbandingan ringkas simpanan modal asas, nilai akhir, untung, kadar pulangan. ASB RM100,000 kita dapat RM106,000 juga untung, tetapi hanyalah RM6,000. Emas bermodalkan RM100,000 ditukarkan kepada 240 gram emas, nilai semasa adalah RM142,320. Keuntungan sebanyak RM42,320 bersamaan dengan 44%. Kesimpulannya, ASB adalah sesuai untuk simpanan jangka masa pendek 2 tahun dan ke bawah, kerana pulangannya adalah stabil dan konsisten. Emas sesuai untuk jangka masa panjang, iaitu 2 tahun dan ke atas. Ia merupakan lindung nilai dan juga meningkatkan kekayaan untuk jangka masa panjang. Kalau 2025 ini emas dah hampir naik sebanyak 44% dalam tempoh 10 bulan. Bayangkan potensi emas untuk 5 tahun akan datang. Nak bermula simpan emas, hanya RM100, anda boleh klik link di bio. Saya akan membimbing tuan-puan menyimpan emas secara mudah, betul dan selamat. Pada mereka yang dah bermula, konsisten saja menabung, dan kepada mereka yang mempunyai tunai yang banyak di dalam akaun, alihkan sebahagian di dalam bentuk emas, dan tuan-puan buatlah perbandingan sendiri, dan tuan-puan akan nampak dengan lebih jelas secara praktikalnya yang mana lebih memberikan keuntungan di antara ASB ataupun emas. Apa-apa pun, kedua-dua instrumen ini adalah perlu sebagai instrumen kewangan. Yang tidak bagusnya adalah kita tidak membuat sebarang simpanan. Assalamualaikum dan bertemu lagi.